Peperangan antara Romawi dan Parsi pada zaman dahulu adalah satu kisah mengenai perseteruan yang hebat antara dua kuasa besar dunia purba yang saling berebut pengaruh dan wilayah. Pertemuan ini mencerminkan ketegangan yang tinggi, di mana kedua-dua pihak berusaha mendapatkan kelebihan strategik sebelum pertempuran yang akan datang. Pertempuran yang terjadi adalah satu pertembungan yang hebat, di mana taktik dan keberanian kedua-dua pihak diuji dalam satu pertarungan hidup dan mati. Di belakang tabir, para jurutera Romawi sibuk mengembangkan senjata baru yang dapat mengubah arah pertempuran dan memberikan kelebihan kepada tentera mereka. Dengan senjata baru yang berpotensi mengubah taktik perang, pegawai-pegawai tinggi Romawi meredakan kebimbangan tentang bagaimana ini dapat mempengaruhi kuasa mereka di seluruh dunia. Di sebalik kejayaan itu, terdapat ancaman pengintipan yang boleh merosakkan kelebihan yang telah diperoleh oleh Romawi. Dalam usaha untuk mendapatkan kembali maklumat yang hilang, pengintip Parsi merancang langkah berani untuk menyusup ke dalam kem Romawi. Dengan setiap langkah yang diambil, pengintip Parsi semakin hampir untuk mempengaruhi rancangan Romawi, mencipta suasana ketidakpastian di dalam kem musuh. Apabila pengkhianatan mula terdedah, pemimpin Romawi menyedari bahawa ancaman itu lebih mendalam daripada yang mereka bayangkan. Sementara itu, tentera Parsi bersiap untuk melancarkan serangan balas yang berani, didorong oleh maklumat berharga yang diperoleh daripada pengintip mereka. Ketegangan meningkat apabila kedua-dua pihak bersiap sedia untuk pertembungan terakhir, di mana hanya satu akan muncul sebagai pemenang. Pertempuran yang epik ini adalah ujian terakhir bagi keberanian dan strategi kedua-dua kuasa, di mana hanya satu akan mendominasi. Dalam saat-saat genting ini, seorang askar Romawi menunjukkan keberanian luar biasa, menjadi simbol harapan bagi pasukannya dan membangkitkan semangat juang mereka. Pertarungan antara dua pejuang ini mencerminkan bukan sahaja bakat individu, tetapi juga keseluruhan nasib tentera masing-masing dalam pertempuran yang sengit ini. Dengan kedatangan reinforcement, tentera Romawi merasakan semangat baru untuk melawan, walaupun situasi masih tegang dan penuh cabaran. Tatkala pertempuran mendekati kemuncak, kepimpinan dan keberanian di dalam tentera akan menjadi penentu kemenangan di medan perang.